Tengok benda ni nak pesan lah kepada sasai mana duk jual. Sebab kata benda ni salah bahaya sangat lah kalau buat bagai main budak salah. Jadi kita tengok bagai main budak zaman melo ni salah nak royak kata pelik-pelik saja sah. Pelik-pelik lagu mana salah jarung buat cocok orang ni sah. Boleh juga buat bagai main budak sah. Allah astagfirullah nak katanya salah. Jadi lagu ni salah. Benda ni kita pun tak tahu juga kata benda tangan nyatu ataupun tangan dua mik mana jarung ni salah. Hak faham kita nyo jarung ni payah juga kalau nak boleh kepada orang kampung salah sebab tu benda hak bomo sebagai bagai apa ni buat fubak bomo salah. Jadi bila bomo pakar tu kebanyakan dia pun mik tahu salah sudah pakar tu dia mik tahu sebab apa? Sebab dia tahu jarung ni bila gi cocok orang dah tu nak gi cocok orang lain pula dia tak leh dah. Jadi bahaya pula asal takut-takut duk dekat nyakit dia panggil. Contoh kata yo ni ada nyakit cocok ni sudah nak pergi cocok orang yang kedua tu kena pakai jarum lain dah. Tu nak kata apa ni ilmu bomo sana. Tak boleh nak buat pakai jarum putung nak pakai dua orang tak boleh. Hak kita takutnya tak jarum tu mari tangan dua bekas cocok orang dah sayang. Lepas tu duduk di tangan budak benda apa ni bahaya. Duduk tangan budak pak takut-takut yang duk cocok duk ikut teruk ni. Jadi bahaya tambah nyakit pula sana. Kalau lah jarum tu kita bukan kata jarum tangan nyatu sana. Cocok budak. Jangan nak jadi bahaya juga sana. Bila budak beli tu budak buat main sana. Bila tak cocok dia pun dia sudah dia mati dia ke tahu. Bahaya kita tahu tu kadang-kadang kita tahu dekat siapa kadang-kadang sana. Tapi lain pada kadang-kadang tu duk tahu kata-kata tu nak dibahaya orang lain pula sana kerana sana. Jadi gitu saya nak sapalah kepada orang sasai mana duk jual tu bila kita tengok apa ni bagai main budak tu kita tengok sepatut lah sana. Sepatut dengan budak bagai main budak. Patut orang buat pun kita tahu jak mari-mari mana sana. Piok orang fikir macam ni sana tak ada gamuk lah kalau bagi kitanya. Kalau bagi orang ada apa ni orang ada anak sebab kita ada anak lah. Kalau kita tengok anak kita duk main jarum kita tak boleh cakap kena sana. Lalu itulah kita harap-harap kita ambil berhati sikitlah benda ni sana. Sungguh pun jarum ni kata menarik bagi budak main jadi menarik lah nak jadi bomo jadi kok tu tapi hak menarik tu jadi kata banyak bahaya lebih daripada kebaikan. Banyak kebahayaan sana. Lalu itulah kita pakat-pakat jagalah benda main budak ni kita wis sepatut dengan budak sana. Nak sapa kau ni sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.